Usaha yang konsisten insyaAllah mendatangkan hasil. Saya nak cerita dengan korang hari ni, salah satu result klien saya yang dah dapat turun 20.10 kg. Perjalanan dia tu tak mengambil masa yang singkat lah. Of course dia ambil masa beberapa bulan juga untuk dapat result yang luar biasa seperti ini. Dan dia belum lagi capai berat ideal dia. Jadi dia nak bekerja keras lagi, nak bertungkus lumus lagi, konsisten, istiqomah untuk dapatkan hasil turun berat badan menuju ke berat ideal BMI normal beliau. Okay, so yang best dia dalam cerita Daniel ni, okay, nama dia adalah Daniel. Dia bekerjasama dengan ibu dia, mak dia kan, kiranya coach dia di rumah lah, memastikan dia sentiasa on track, memastikan dia ambil nutrition Herbalife untuk waktu sahur dia sekarang bulan puasa ni kan, dan dia tak mengamalkan makanan-makanan yang tak sihat. Dan Daniel ni yang bagusnya dia ada goal yang jelas, berapa kilogram yang dia nak capai menjelang bila. Dia dah letak spesifik berapa kilogram dia sendiri perlu capai menjelang bulan Ogos. Okay, so itulah dia kriteria-kriteria sukses dalam nak mencapai berat ideal ni kan. Apa yang kita boleh ambil contoh daripada Daniel tadi tu, dia ada environment yang menyokong dia punya hasil, dia join cabaran kita kan, dia ada mak dia yang bantu dia di rumah, dia sendiri pun dah letakkan goal berapa kilogram nak capai, bukan bulan depan tapi dalam jangka masa yang panjang. Dia start last year kan, dalam bulan 11 macam tu dia punya goal dia letak bulan 8 tahun 2025. Okay, so anda pun perlu mengambil contoh kalau anda dalam perjalanan nak turunkan berat badan kan. Kalau anda mencari community, mencari environment yang membantu progress anda kan, so join kita punya community Daya Sihat Fit Habits kan. Klik link di profile, isi beg biru, insyaAllah kami bantu sampai jadi. Alright, itu saja. Assalamualaikum, jumpa di video seterusnya. Bye.